Perlulah dijelaskan bahawa ini merupakan tindakan sivil dan bukan tindakan jenayah, dan dia terhad kepada nama-nama yang telah pun disebutkan dalam laporan DOJ. Oleh itu, dari segi kerajaan, kita akan beri kerjasama yang sepenuhnya dengan semua pihak siasatan, badan siasatan peringkat antarabangsa. Saya mengucap terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Isa, Felda Ali, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jalan pipe masih stabil, walaupun kurang sikit tapi tidaklah seteruk. Jadi currency-nya, mata wangnya dah jatuh. Terima kasih Dato' Sri. Dimohon Dato' Sri untuk terus berada di atas pentas. Dijemput Yang Berhormat Datuk Razali, Yang Berhormat Tan Sri Haji Muhammad Isa.